Hari ini saya berada di Bucu Kusum dekat Taman Hijau, betul-betul tengah bandar Kota Baru, di mana di traffic light Bucu Kusum ya, dekat Taman Hijau tu. Taman Hijau tu Terbagana UMNO. Saya ada satu shop lot, corner lot berkeluasan dalam 20 kali 80, 20 70, 20 80 macam itulah. Okey, betul-betul corner lot cantik. Ada semua cermin sesuai untuk showroom atau restoran ya. Setup dalam ni restoran. Okey, dan atas ada mezzanine floor. Okey. Bangunan 5 tingkat ya. Okey, ini tangga ke tingkat atas. Okey, kita masuk ke restoran dulu. Okey, setup kedai. Okey, kalau kata nak buka restoran, owner cakap dia akan bincang dengan penyewa sebelum ni untuk ambil dia lah perabot-perabot restoran lah. Okey, ni depan, ni boleh buka tingkap, boleh buka semua cermin lah semua. Okey, luar atas luas. Okey, cuma situ ada mezzanine floor. Okey. Okey, ada TV. Okey, kita masuk ke ruang, maybe ruang aircon kot, ruang ni. Okey, boleh ada sini. Dan boleh buka lagi situ. Okey. Dan ada ni lah. Ada bahagian cashier. Luas. Dan dia buat satu partition untuk letak barang-barang store. Dan okey, ni ruang kitchen ruang kitchen store, kitchen memasak. Okey, kitchen dan toilet lah. Toilet saya rasa macam biasa je. Okey, ruang toilet lah. Dan ruang keluar. Okey. Okey. So untuk disewakan lah, berkeluasan saya rasa standard 20 kali 70 atau 20 kali 70 saya rasa. Okey. Okey, ni ground floor ya. Okey.